kita masuk. Ni rak kasut. Okey, jom kita masuk. Belakang rak kasut, belakang pintu masuk ni ada rak kasut, ada iron board. Lepas tu depan iron board ni ada peraturan. Bilik nombor 5. Okey, kunci saya letak sini Okey, iron board. Bilik nombor 4. Ni peti, ni rak untuk letak barang, letak rice cooker atas ni, boleh masak. Satu penyewa, satu bilik, satu tong sampah. Ni ruang belakang. Okey, ruang belakang ni untuk ampayan. Lepas tu ni untuk mesin basuh. Sini biasa ada rak untuk sabun lah sini, tapi yang ni saya tak beli lagi. Okey, ni bilik 3. Okey, bilik 3. Bilik 2. Okey, bilik 2 ni biasanya saya akan letak 2 katil, kiri dengan kanan. Bilik 2, 2A dengan 2B. Okey, ni tandas. Ni bilik nombor 1. Okey, ni tandas yang hujung. Okey, ni untuk jemur tuala. Ni ada tingkap. Nampak tak? Apartment.